Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam rahmah. Hari ini saya berada di Putrajaya di IPR Intan, projek IPR Intan yang jurung-jurung kali yang pertama kali diwujudkan sejak 3 tahun yang lalu dan telah pun melalui satu perjalanan yang agak panjang sepanjang 5 musim di sini, bermula dengan 10 orang peserta dengan 20,000 polybag. Dan alhamdulillah daripada 10 orang peserta itu, sebahagian besar daripada mereka itu adalah kekal berada di sini. Hanya 4 orang sahaja yang keluar dan tak mampu untuk meneruskan kerja di sini, dan mereka berhenti dan digantikan dengan orang lain. Dan alhamdulillah di sini kita telah tambah daripada projek pertamanya, iaitu 20,000 polybag, sudah pun menjadi 40,000 polybag. Daripada 10 orang sekarang ni kepada 20 orang peserta yang telah berada di sini sepanjang 5 musim. Sepanjang 5 musim berada di sini. Dan alhamdulillah pendapatan mereka daripada antara 4 ke 5,000 sebulan ini satu yang sangat menarik. Dan sebahagian besar daripada mereka daripada umur 24 tahun hinggalah kepada umur lebih daripada 70 tahun yang berada di sini. Tetapi kebanyakan merekanya ialah di bawah umur 60 tahun. Dan ini satu yang sangat menarik kerana mereka telah berjaya untuk melepasi masalah kehidupan mereka daripada golongan B40 ataupun golongan asnaf. Tapi sekarang ni mereka mampu untuk sebat untuk hidup mereka dan juga keluarga mereka. Jadi hari ini saya turun tanpa penglibatan pegawai daripada LTP Negeri ataupun PPK Kuala Langat yang mengendalikan projek ini, kerana saya nak lihat sendiri, saya nak bertemu dengan peserta-peserta yang berada di sini. Dan alhamdulillah peserta di sini daripada kosong tanpa pengetahuan apa-apa, sekarang mereka sudah boleh menjadi penyelia projek di tempat yang lain dan telah digajikan pula dengan tambah pendapatan untuk mereka. Tahniah kepada peserta-peserta ini, tahniah kepada PPK Kuala Langat yang berjaya mengendalikan projek ini dengan baik bersama dengan projek-projek yang berada di tempat yang lain. Tahniah, kita harap lebih banyak projek-projek begini yang akan dikendalikan oleh Lembaga Pertubuhan Peladang, insya-Allah.